Serius saya cakap dengan korang. Korang tukar ni je. Ataupun korang pasang yang ini saja. Kalau korang dah ada, Alhamdulillah. Korang tukar dia punya filter dia saja. Filter untuk apa? Untuk penapis air washing machine ni, korang kena bersihkan lebih kurang dalam 2 bulan ke 3 bulan sekali. Sebab air pipe kita ni memang berkarat, memang kuning. So itulah punca masalah mesin basuh kita. Bila kita basuh baju sekolah anak-anak, baju tu jadi kuning. Betul tak? Sebab punca air masuk ni yang memang kotor, itu membuatkan air karat. So kalau korang tak ada, korang beli set yang ni. Tak mahal pun. Ini adalah filter washing machine, filter for washing machine punya. Okey, cara pemasangan dia simple saja macam ni, okey. Bila korang beli, korang akan dapat satu set macam ni. Okey, satu set macam dekat tangan saya ni. So pipe asal ni kan macam ni. Pipe washing machine kan asal macam ni. Korang buka, ambil filter ni, pasangkan terlebih dahulu. Lepas dah pasang macam ni, dia punya hose bawah ni sambungkan dekat bawah. Dah, selesai. Macam tu je cara nak selesaikan masalah sumber air yang masuk dalam washing machine kita yang berkarat. So karat tu lah yang punca baju kita jadi kuning. So yang ini kau pergi tengok dalam beg kuning saya. Harga dia tak silap saya, tengoklah sini, tekanlah murah je. Betul saya cakap korang. So belajar sudah, faham sudah, beli belum? Pergi tekan beg kuning saya, pergi beli sekarang. Okey? Assalamualaikum.